Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para pendengar semua, pada rakan-rakan semua. Hari ini saya nak tunjukkan ataupun saya nak kongsi macam mana satu cara sebenarnya, cara yang sangat mudah untuk kita buat duit sampingan, untuk tambahkan duit poket, untuk tambahkan duit gaji kita. Cara yang saya nak tunjukkan ni sangat-sangat mudah. Okey. Dan kalau dia boleh jadi duit sampingan tiap-tiap bulan dapat dalam 500 ke 1000 ke, saya rasa ramai orang akan suka dan ramai orang akan bersyukur kalau dapat duit tambahan macam tu. Okey. Jadi cara dia adalah kita jadilah pengguna dan pengedar SIM card TuneTalk Tone XL. Sebab apa? Dalam SIM card TuneTalk Tone XL ni banyak sangat kelebihan yang rasanya tak mampu untuk kita tolak kalau kita tahulah. Okey. Dan mungkin ada ramai yang tak tahu. Ini saya ambil peluang untuk terangkan. Jadilah pengguna SIM card TuneTalk Tone XL, dan dalam masa yang sama kita boleh buat duit sampingan daripada SIM card tersebut. Okey, pertama sekali, apabila kita jadi pengguna SIM card TuneTalk Tone XL ini, line TuneTalk lah. Okey, dia macam line, ada line juga macam Maxis, Celcom, Digi. Jadi yang banyak kelebihan yang saya nak cerita adalah kelebihan menggunakan SIM card TuneTalk Tone XL. Maksudnya kita pakai line TuneTalk. Harga sekeping SIM card ni adalah RM80. Kita tolak dululah cerita. Ada yang kata, oi mahal Cik Mazlan, dekat kedai RM5 pun dapat. Tak apa, itu kita tolak tepi dulu. Harga dia sekeping RM80. Dalam tu ada airtime RM30. Jadi lebih kurang modal permulaan tu RM50 je lah. Sebab top up RM30 tu dah tentu kita pakai kan. Okey. Dan kadar panggilan dia adalah 32 sen. 32 sen ni untuk minit pertama, minit kedua. Minit ketiga kalau kita sembang lama, minit ketiga, minit keempat dah jatuh 26 sen. Dan kadar SMS adalah 13 sen. Kalau kita nak pakai SIM card tu untuk kegunaan internet pun boleh. Dia charge lebih kurang 1 MB, lebih kurang 10 sen. Okey. Itu latar belakang mengenai SIM card tersebut. Kelebihan kalau kita pakai SIM card ni, yang pertama yang jarang orang bagi, saya kata mungkin tak ada lah. Kita pakai SIM card ni, kita akan dapat personal accident insurance. Kalau apa-apa jadi dekat keluarga, kepada kita, contohnya yang membabitkan cacat kekal ataupun kematian semasa kita menggunakan kenderaan 4 tayar, kereta, sekurang-kurangnya ada juga perlindungan insurans. TuneTalk bagi kita 100,000 perlindungan insurans. Hanya dengan syarat minima kita top up setiap bulan RM30 sebulan. Okey. Dalam tempoh sebulan tu kita top up lebih RM30, kita layak. Apa-apa jadi dalam bulan tu kita boleh claim. Itu yang pertama. Yang kedua, tiap kali kita top up kita akan dapat point. Sini saya bagi contoh dia. Kalau kita top up macam biasa, kita top up dekat kedai, katalah kita top up RM10 dapat 20 poin. Kalau kita top up RM30 dapat 70 poin. Dan poin-poin ni kalau kita kumpul, contohnya cukuplah daripada cukup kita kumpul dapat 2000 poin lah katakan. RM70, RM30 dapat 70 poin. Kita kumpul-kumpul dapat 2000. Kita boleh claim tiket Air Asia secara percuma daripada Kuala Lumpur ke Penang, dan poin yang kita redeem itu adalah 2000. Jadi lagi banyak poin, lagi jauh lah kita boleh berjalan. Dan kelebihan yang kedua ni pun setakat ini tak ada telco-telco lain yang berikan. Kita top up seperti biasa. Tapi kelebihannya tiap kali top up dapat poin. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita boleh kekalkan nombor lama. Kalau kita nak pakai nombor TuneTalk pun boleh, nombor TuneTalk 010 ataupun 011. Tapi kalau kita sayang nombor kita yang lama, mungkin ramai orang kenal kita, ramai orang tahu nombor kontak kita tu, kita nak kekalkan, kita boleh ambil nombor yang lama tu, masukkan dalam SIM card TuneTalk Tone XL. Okey, jadi SIM card adalah TuneTalk, nombor lama kita lah, 012, 017, 019. Kalau ada yang tanya telco apa yang boleh kekalkan nombor lama di dalam TuneTalk ini, saya nak beritahu, sekiranya anda pakai Celcom, Digi, Maxis, M-Trade, Redtone, U-Mobile, XOX, YTL Coms, yang ini semua boleh dikekalkan nombor tersebut masuk ke dalam SIM card TuneTalk. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat pula, secara automatik apabila kita telah menjadi pengguna SIM card TuneTalk Tone XL ataupun line TuneTalk ni, secara automatik kita boleh jadi pengedar
SIM card tersebut, dan apabila kita edar, kita dapat komisen. Okey. Di sini saya bagi contoh lah. Ini katalah anda dah mula pakai SIM card TuneTalk Tone Excel, line dia line TuneTalk. Ada yang tanya line ni bagus ke Cik Mazlan? Saya kata disebabkan TuneTalk ini juga dimiliki oleh Tune Group dan Celcom. Jadi TuneTalk ini juga dimiliki oleh Celcom. Jadi di mana ada Celcom, di situ ada TuneTalk. Okey, kalau dekat tempat tu tak ada line Celcom, maka tak adalah line TuneTalk. Okey, macam mana anda boleh dapat komisen? Anda dah pakai SIM card TuneTalk Tone Excel tadi. Lepas tu anda dapatkan beberapa keping dan mempromosikan pada orang lain. Contohnya anda promote kepada isteri anda. Isteri pun pakai SIM card tersebut. Okey. Seorang saja yang anda perkenalkan, anda dapat RM20. RM20 ni nanti dia akan bank in-kan lebih kurang selepas 2 minggu. Sama ada tengah bulan ataupun hujung bulan, mereka akan bank in-kan terus ke dalam bank account kita. Lepas tu anda pun sponsor juga, promotekan SIM card tersebut kepada orang lain, pada rakan sekerja katakan, rakan. Jadi anda dapat lagi RM20. Satu keping anda jual, anda mempromosi pada orang lain, anda akan dapat RM20. Dan duit ini akan di-bank in-kan ke dalam akaun sama ada tengah bulan ataupun hujung bulan, bergantung bila anda sponsor mereka. Lagi ramai anda sponsor, lagi banyaklah RM20 tu dapat. Yang itu adalah komisen apabila kita memperkenalkan pada orang lain. Seorang dapat RM20, seorang dapat RM20. Kalau 100 orang, dapatlah RM2,000. Kalau kita ramai, kita sponsor orang, banyaklah duit yang kita dapat. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua pula, bukan sahaja anda dapat RM20 tu, tapi setiap kali isteri anda ataupun rakan anda tadi top up, anda akan dapat komisen. Komisionnya sebanyak 6%. Orang yang anda sendiri sponsor, dipanggil level pertama, anda sponsor, anda akan dapat 6%. Contoh dia, rakan anda tadi, dia pergi kat kedai, dia top up RM10, anda akan dapat 6%. Nak top up, bukan mereka datang jumpa kita. Kita bukan buat bisnes top up, kawan-kawan. Kita tak buat bisnes top up. Secara automatik seluruh kedai yang ada dekat negara Malaysia ini, negara kita ni, yang mana ada jual SIM card, tak kira lah dekat stesen minyak ke, 7-Eleven ke, mana ke, yang ada jual top up dah jadi kedai kita. Sebab apabila mereka top up, pelanggan-pelanggan kita tadi ni top up, tiap kali mereka top up, kita dapat 6%. Tak kira lah dia top up dekat mana, dia pergi outstation ke, dia pergi Sabah, Sarawak ke, pergi Perlis ke, pergi Johor ke, dia outstation dekat mana, tiap kali mereka top up, kita duduk dekat rumah dapat 6%. Kalau sebulan tu dia top up RM50, kita akan dapat RM3. Dia top up RM10, kita akan dapat 6%. Itu kelebihan dia. Dan kalau katalah rakan anda tadi, dia tengok, oh ya, anda dapat duit, dia pun nak duit juga, dia pun sponsor dekat orang, dekat kawan-kawan dia beli extra SIM card, dia pun mempromosikan pada orang lain. Mereka boleh sponsor, mereka boleh promosikan, mereka boleh cari customer seberapa ramai yang mereka mahu. Okay, seberapa banyak yang mereka hendak, mereka boleh letakkan. Kalau nak dapat banyak, banyaklah mereka sponsor orang. Apabila dia turun saja ke sini, apabila rakan ni, saya tulis rakan kepada rakan anda tadi ni, dia top up je RM10, rakan anda ni dapat 6%. Dalam masa yang sama, tanpa anda sedari, anda pun dapat 3%, dapat 3%. Ini dipanggil level kedua, dapat 3%. Tulisan saya tak berapa cantik lah, tapi buat duit dengan ni sikit-sikit saya tahulah. Level kedua ni, berapa ramai pun dekat sini, setiap kali mereka top up, anda akan dapat 3%. Saya nak beritahu anda tak kenal kepada rakan anda ni. Rakan anda tadi ni, kawan anda ni anda kenal lah. Tapi yang ini, kawan-kawan anda tak kenal lah. Dia top up kat mana pun tak tahu, tapi dalam statement adalah siapa top up, dekat mana mereka top up, anda akan boleh tahu. Tiap kali mereka top up, anda akan dapat 3%. Rakan-rakan semua, orang nak buka kedai top up pun bukannya sikit modal. Nak ada kedai, nak ada pekerja, nak kena ada aircon, nak kena ada kipas, nak kena ada cermin. Lepas tu bila orang datang pergi dekat kedai dia, orang beli top up maxi RM10, dia baru dapat komisen 20 sen. Untung runcit dia dapat 20 sen.
Itu dengan modal yang besar. Yang ini tak ada modal lah ni. Kalau dia top up dekat kedai kawan kita tadi tu, dia top up Tuntok dan orang yang pergi tu adalah customer kita. Dia top up dekat sana RM10, kita dapat 30 sen. Rakan anda akan dapat 60 sen. Itu level kedua. Dia ada lagi. Siapa-siapa dekat sini sponsor orang lain pula. Dia pun nak dapat macam yang anda dapat, macam yang rakan dia dapat. Dia sponsor lah seberapa ramai. Kalau kawan ini top up RM10, rakan kepada rakan anda ni dapat 60 sen. Rakan anda ni tak pasal-pasal dapat 30 sen. Anda yang tak tahu menau dapat RM1.10. Anda tak tahu langsung, anda akan dapat RM1.10. Komisen ini akan dikumpulkan. Yang ini dipanggil level ketiga. Setiap kali mereka top up, anda akan dapat 11%. Okay. Anda hanya akan dapat sampai level ketiga sahaja. Level kat bawah tak dapat dah. Okay. Daripada atas ke bawah hanya level ketiga, sampai level ketiga. Tapi daripada kiri ke kanan, anda boleh sponsor lah seberapa ramai. Dia tidak ada limit. Jadi orang lain ni pun boleh sponsor berapa ramai yang mereka hendak dekat level 2 anda. Okay. Level sini tak ada limit, level sini tak ada limit. Level ketiga ni tak ada limit, tuan-tuan. Setiap kali mereka top up, anda akan dapat komisen. Itulah kelebihan yang diberikan oleh SIM card Tuntok Tone XL. Dapat jadi pengedar ke SIM card tersebut, dan dalam masa yang sama kita boleh dapat komisen. Okey. Saya buat bisnes ni lebih kurang dalam 2 tahun. Saya join saya rasa dah masuk 2 tahun setengah. Okey, saya tunjukkan berapa yang saya dapat. Dia tak banyak, tuan-tuan. Kita main sen-sen je. Tapi kalau sen-sen ini dikumpulkan, banyak juga dapat. Okey. Okey, saya sertai lebih kurang Julai 2010. Dekat sini mereka letak statement lebih kurang bulan Disember. Disember saya dapat 2,000 lebih, Januari dapat 2,000 lebih, Februari dapat 2,000 lebih. Siapa nak bagi, tuan-tuan? Siapa nak bagi? Orang top up commission, kita duduk rumah dapat duit. Tapi peringkat awal tu kita kena sponsor ramai-ramai lah dulu. Kita letak ramai-ramai dekat level 1 ni. Apabila dia turun level kedua, level ketiga, tu rezeki kita lah, makin bertambah lah. Jadi 2 tahun saya buat, kawan-kawan boleh lihat commission tu makin bertambah. Jun ada lebih kurang 1,009, Julai makin naik. Bila Mei 2012 dia dah cecah 4,500. Jun dia cecah 6,000. Masuk Oktober 8,500. November 2012 dah cecah 8,500. Cuba kawan-kawan lihat. Komisen yang ini, saya panggil top up commission ni. Komisen top up ini mereka akan kumpulkan, dan setiap 21 ataupun 23 hari bulan mereka akan bank inkan ke dalam akaun kita. Tiap 21 hari bulan mereka bank in. Kadang-kadang lambat sikit lah, 1 atau 2 hari. Okey. Jadi antara ni lah 21, 23 ni tak pernah lari lah. Okey. Tiap-tiap 23 hari bulan ataupun 21 hari bulan mereka akan bank inkan ke dalam akaun kita. Setiap bulan orang ni top up, tuan. Rakan-rakan kita ni dalam rangkaian kita ni semua top up. Jadi maksudnya setiap bulan lah anda akan dapat komisen. Komisen tu mereka akan masukkan. Kalau dah macam ni, November saya dapat 8,500. Siapa nak bagi, tuan-tuan? Duit sampingan sampai 8,000 lebih. Dan nampaknya benda tu makin besar. Alright. Ini adalah cara paling mudah untuk rakan-rakan nak dapatkan duit sampingan, nak support gaji kita. Jadi kadang-kadang kita perlu fikir berapa lama dah kita pakai handphone sekarang ni. Okey. Setengah orang tu pakai handphone jenis ni, jenis itu, line ini, line itu. Kadang-kadang mereka dah pakai dekat 10 tahun. Ada yang pakai dah 5 tahun, 2-3 tahun. Cuba kita tanya, apa yang kita dapat? Okey. Kalau tiap-tiap bulan kita top up, katalah sebanyak RM50 katakan. Tiap-tiap bulan kita top up RM50. Kita dah pakai selama 5 tahun katakan. Jadi 50 kalikan dengan 5 tahun, sebulan kita top up RM50. Jadi 600 kali 5, kita dah berhabis sebanyak RM3,000, tuan-tuan semua. Okey, RM3,000. Kita tanya apa yang kita dapat? Ada tak perlindungan insurans yang diberikan? Kalau
tiap-tiap bulan kita top up RM50. Saya suruh rakan-rakan join pakai line SIM card Tuntok Tone XL ini, bukan suruh top up lebih, bukan top up jadi 100, 200, tidak. Kalau top up sebelum ni 50, kita pakai SIM card Tuntok Tone XL ni, kita top up juga 50. Tapi kalau dulu kalau kita pakai 5 tahun, perlindungan insurans apa pun kita tak dapat, tiket kapal terbang apa pun kita tak dapat. Yang penting perlindungan insurans tu, insurans kemalangan. Kita top up je tiap bulan 50, kita dah cover insurans kemalangan tadi tu. Kalau apa-apa jadi, kalau sekarang ni kalau kita pakai, katalah ajal dah sampai, meninggal dunia, waktu kita bawa kereta, kurang-kurangnya Tuntok datang rumah kita bagi 100,000 tuan-tuan. Kalau nasib agak kurang baik, aksiden, cacat kekal, selama ni talian yang kita pakai tak akan datang jenguk kita tuan-tuan. Tapi yang ini kurang-kurang Tuntok akan datang, bagi juga jumlah-jumlah tertentu, bagi duit pada kita dan keluarga kita. Siapa nak bagi tuan-tuan? Okay. Sebab itu saya cakap kebaikan yang ada dalam SIM card Tuntok Tone XL ini susah sangat untuk ditolak kalau kita tahu. Okay. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cuba kita fikir, berapa lama adakah ahli keluarga kita pakai handphone? Kalau mereka pakai handphone, apa yang kita dapat? Okey, kalau mereka pergi kedai top up, kadang-kadang bapak dia pula yang bagi duit untuk top up, apa yang kita dapat? Tapi katalah saya bentukkan macam ni, saya pengguna Tuntok Tone XL, ini isteri saya, ni anak-anak saya. Okey, saya letakkan, saya registerkan mereka di bawah saya. Kalau mereka top up, kurang-kurang saya dapat 6% di sini. Kalau mereka top up RM30 lah katakan, kurang-kurang saya dapat RM1.80. Siapa nak bagi tuan-tuan? Selama ni tak ada orang bagi pun. Tapi yang ini dah ada commission. Jadi kenapa kita tak nak pakai SIM card ataupun line Tuntok Tone XL? Sangat-sangat rugi tuan. Ada yang lebih canggih lagi, menggunakan sepenuhnya kelebihan yang diberikan oleh Tuntok Tone XL ini. Dia buat macam mana kawan-kawan semua? Dia registerkan, mula-mula dia belikan SIM card untuk mak dia dulu. Seorang kawan saya tu dia belikan SIM card untuk mak dia dulu. Lepas tu baru dia registerkan diri dia. Setiap kali dia top up, mak dia dapat 6%. Tiap kali dia top up, mak dia dapat 6%. Dan dia pun mempromosikan pada orang lain, pada adik-beradik dia, pada isteri dia, pada anak dia, pada rakan-rakan sekerja dia. Jadi setiap kali orang ni top up, dia akan dapat 6%. Dan ibu dia dapat 3%. Kawan-kawan ini mengembangkan bisnes tersebut, kawan saya tadi tu akan dapat 3%. Dan mak dia akan dapat 11%. Sekali kerja tuan-tuan, 2 orang dapat hasil. Sekali kerja 2 orang dapat hasil. Dan ada juga yang guna cara lain. Ada seorang kawan saya tu, dia buat macam ni. Dia registerkan anak dia dulu, registerkan isteri dia dulu, baru dia registerkan dia dulu. Lepas tu dia kembangkan kat bawah ni. Setiap kali orang di level ini top up RM10, dia dapat 60 sen. Isteri dia dapat 30 sen. Anak dia dapat RM1.10. Orang saja top up RM10, 3 dapat. Jadi dia kata, saya siapkan untuk dana anak saya. Kalau dia dah masuk universiti nanti, tak payahlah nak sibuk pinjam PTPTN dia. Dan cara dia berhasil. Saya dengar anak dia tiap-tiap bulan dah ada komisen dalam ke 800. Jadi dia dah tak pening kepala lagi tuan-tuan. Yang macam rakan tadi tu pun tak pening kepala lagi nak bagi ibu bapa. Kadang-kadang kita ni lupa nak bagi mak bapak. Gaji besar tapi bagi mak bapak terlupa nak bagi. Jadi dengan cara ni tak langsung kita membantu ahli keluarga kita dan membantu ibu bapa kita. Jadi untuk menyertai program ni, untuk menjadi pengguna SIM card Tuntok Tone XL, pertama sekali rakan-rakan boleh order secara online. Boleh order secara online ataupun bank in-kan dalam akaun saya. Lepas bank in-kan, sila hubungi saya semula, SMS-kanlah nama penuh dengan alamat penuh untuk saya buat penghantaran SIM card tersebut. Rakan-rakan boleh klik dekat website yang disediakan di bawah tu, dekat ruangan description tu. Pergi dekat langkah 1, ada cara-cara untuk buat pesanan SIM card. Apabila dah dapat SIM card tersebut, untuk aktifkan dia, kita hanya menggunakan cara SMS. Cukup senang tuan-tuan. Tuan-tuan nak aktifkan sendiri boleh, nak menaja orang lain pun boleh.
Cara dia, tuan SMS kan, jangan pakai SIM card Tiuntok tadi tu. SIM card Tiuntok belum boleh pakai lagi. Gunakan apa-apa handphone. Sangat mudah tuan-tuan. Orang tak ada pengetahuan komputer pun boleh buat bisnes ni. Jadi untuk berjaya dalam program ni, untuk buat duit yang banyak dalam program ni, saya ada beberapa petua. Pertama sekali, saya cadangkan kekalkan nombor lama. Sebabnya kalau orang tak kekalkan nombor lama, nanti dia tak jadikan SIM card Tiuntok ni SIM card keutamaan dia. Dia pakai Tiuntok, lepas tu dia pakai SIM card lain. Kalau tiap-tiap bulan dia top up katalah 100, nanti dia top up dekat Tiuntok ni sikit je, RM20 contoh dia. Sebab nak layak dapat komisen, kita kena top up RM20. Dia top up RM20, sini dia top up RM80. Nanti bila dia dapat downline dia mempunyai mentaliti yang sama. Semua top up RM20. Berapa sen sangat tuan-tuan boleh dapat. Okay. Pertama sekali, kalau boleh kita pakai satu SIM card sahaja. Jangan ada dua SIM card. Dua SIM card nanti kita akan terlupa. Lupa nak top up dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Kedua, kalau sebelum ni kita pakai SIM card yang dulu, kalau kita top up tiap-tiap bulan RM50 lah katakan. Bila kita pakai Tiuntok, kita mesti top up lah RM50. Bukan saya suruh anda top up RM60 ataupun RM100. Top up sama seperti yang kita top up sebelum ini. Jadi barulah rakan-rakan yang kita sponsor nanti tu akan top up seperti mana yang mereka top up sebelum ini. Barulah komisen anda akan besar dan komisen mereka pun akan besar. Sebab mereka ada mentaliti yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau boleh, sponsor dulu ahli keluarga. Kita tengok macam mana kita dapat RM20. Kita dapat hasil dulu. Macam mana anak-anak kita ataupun isteri kita top up, kita dapat komisen. Sekurang-kurang mereka juga cover dengan personal accident insurance. Tahui tuan-tuan. Yang keempat pula, kalau boleh, kalau kita nak sponsor orang, sebab itu kalau nak beli SIM card, jangan beli sekeping. Belilah beberapa keping. Tiap kali kita keluar, kita nak cerita dekat rakan-rakan, dalam poket kita mesti kena ada ekstra 2-3 keping. Sebab dalam program ni begitu banyak kelebihannya. Kalau saya cerita dekat orang lain, kalau mereka ada duit waktu tu, mereka akan bagi terus duit. Tapi kalau kita tak ada SIM card, macam mana kita nak sponsor mereka? Standby katalah 3 keping dalam poket. Ya, kita laburkan RM240. 3 keping, sekeping RM80. Bila kita sponsor satu orang, kita akan dapat balik RM80 tu. Kita minta duit RM80, bagi dia sekeping, suruh dia SMS. On the spot, SIM card dia boleh aktif. Dan dalam masa itu juga dia dapat nombor ID. Nombor ID dalam Ton Excel ini. Dan dia pun boleh buat perkara yang sama pada orang lain. Macam baru ni kawan saya, dia kata, Allah, Cik Mazhar ruginya. Itu saya cerita dekat seorang yang memang kaki MLM, leader MLM. Dia berminat, dia terus nak SIM card. Saya pula tak ada SIM card, dia kata. Inilah saya datang nak kena beli 10 keping dengan Cik Mazlan, dia kata. Kan dah rugi macam tu. Dia akan jadi lambat. Okey. Dan yang kelima, tulislah dekat kertas cara-cara SMS tadi tu. Bila kita dah sponsor orang, kita boleh bagi kertas tu, kita suruh dia SMS on the spot. Dan yang keenam, saya cadangkan rakan-rakan, kembangkan sahaja level 1 ni seberapa ramai yang boleh. Memang level 1 tuan-tuan akan dapat 6%. Okey. Tapi level bila dia beranak saja, dia turun je ke bawah ni, ini adalah level kedua. Level kedua ni adalah level yang kita tak boleh halang tuan-tuan. Kalau dia nak membesar ni, kita tak boleh halang dah. Sebab kita bukan kenal pun orang-orang dekat level 2 ni. Tugas kita penuhkan seramai mungkin dekat level 1. Selagi ada peluang, selagi itu kita sponsor dekat level 1. Bila turun saja daripada level 2 ni, ini rezeki tuan. Apatah lagi kalau dia dah beranak dekat level 3 ni. Berapa banyak pun level 3 ni, tuan akan dapat 11%. Jadi jangan fokus level 2, jangan fokus dekat level 3 ni. Fokus saja dekat level 1. Tuan-tuan sponsor je ramai-ramai. Kalau tuan buat benda ni, saya cadangkan rakan-rakan buatlah betul-betul dalam masa setahun atau 2 tahun. Sebabnya, okey, cuba kita fikir sekarang ini. Kebanyakan orang masih bekerja sekarang. Saya nak tanya dekat kawan-kawan, tuan, kawan-kawan masih bekerja? Saya rasa kebanyakan jawab ya, bekerja. Kalau kita bekerja tu, kita dapat duit tak?
dah tentulah orang kata, dah tentulah Cik Mazlan kerja dapat duit lah. Okey, kalau kita tak kerja, agak-agak company tu nak bagi kita duit lagi tak? Nanti ramai yang jawab, Cik Mazlan kalau tak kerja siapa nak bagi duit? Soalan yang lebih ekstrim, kalau kita meninggal, company tu nak bagi duit tak? Nanti ada yang jawab, Cik Mazlan kita berhenti pun company tak bagi duit, apatah lagi kalau kita meninggal dunia. Di dalam Tune Talk Tone Excel ini, okey, kalau kita buat betul-betul selama 2 tahun, kita sponsor seramai mungkin dekat level 1. Apabila kita berhenti mempromosikan pada orang lain, kita berhenti bekerja ni, tuan-tuan rasa komisen tu, duit tu akan berhenti tak? Jawapannya tidak. Okey, jawapannya tidak. Macam saya punya akaun tadi, saya buat 2 tahun bersungguh-sungguh, network saya semakin hari semakin besar, semakin besar, semakin besar. Okey, agak-agak kalau saya berhenti mempromosi pada orang lain, agak-agak komisen ni akan berhenti tak? Jawapannya tidak, tuan-tuan. Sebab tiap-tiap bulan orang akan top up, mereka akan top up. Maka setiap 21 hari bulan lah saya akan dapat komisen, walaupun saya berhenti mempromosikannya. Dan satu lagi, sekiranya saya meninggal dunia, bukan sekiranya lah, memang kita akan meninggal dunia. Okey, kalau kita meninggal dunia, tuan-tuan, komisen yang tadi itu akan diwariskan kepada isteri ataupun kepada anak-anak. Kalau kita ada isteri, dia akan tinggalkan kepada isteri. Dah tak payah pening kepala lagi, tuan-tuan. Tak payah pening kepala lagi. Tiap-tiap bulan dah ada pension untuk mereka atas hasil usaha kita yang berpenat lelah selama 2 tahun tadi. Tetapi kadang-kadang kita pun pelik, ramai orang yang nak buat kerja sampai 20 tahun. Kalau dia berhenti selepas 20 tahun, company itu tak akan bagi gaji lagi. Ini adalah peluang untuk kita semua buat kerja penat-penat 2 tahun ataupun 2 tahun setengah, dan lepas itu kita boleh menikmati hasil dia tanpa kita bekerja lagi. Jadi kalau yang ini boleh mengeluarkan 4-5 ribu lah contoh dia, saya rasa tuan-tuan semua akan rasa gembira dapat extra income 4 hingga 5 ribu. Okey. Dan kalau saya boleh capai dalam 2 tahun setengah, saya boleh capai 8 ke 9 ribu, saya rasa rakan-rakan boleh dapat jauh lebih daripada itu lagi. Okey. So sekarang ia merupakan satu peluang untuk kita semua. Semoga video ini dapat mengajak rakan-rakan semua untuk buat bisnes Tune Talk Tone Excel. Terima kasih.